Cuaca sekarang ni kejap panas, kejap hujan lebat. Kenapa sini geng Geo nak story. Semua yang berlaku ni ada kaitan dengan fenomena global yang dipanggil La Nina. So ini 3 benda penting pasal La Nina yang kita semua kena tahu. Pertama, La Nina ni dia adalah lawan kepada El Nino. Kalau El Nino buat laut Pasifik jadi panas, La Nina pula buat laut Pasifik jadi lebih sejuk daripada biasa. Bila laut Pasifik berubah, angin dan hujan kat Asia Tenggara pun terkesan. So Malaysia pun kena tempias, bukan negara lain je. Kedua, menurut Met Malaysia, kita sekarang ni masih dalam fasa neutral. Belum confirm full La Nina lagi, tapi dah ada tanda-tanda kecil dah. Macam suhu laut tengah Pasifik dah turun sikit bawah normal. Ramalan kata ada kemungkinan La Nina singkat boleh jadi hujung tahun ni. Lepas tu insya-Allah akan balik neutral semula. Maksudnya kesannya tak lama lah, tapi tetap boleh kacau cuaca harian kita. Dan yang ketiga, antara kesan-kesan yang boleh berlaku adalah hujan tak menentu. Ada tempat akan jadi lebih kering. Risiko jerebu pun boleh naik kalau pembakaran terbuka. Selain tu, ribut petir waktu pagi akan jadi makin kerap, terutama kat barat Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah. Paling penting, sektor pertanian kena berjaga. Sebab walaupun singkat, La Nina boleh ubah corak hujan walaupun sekejap-sekejap. So, jangan terkejut kalau cuaca sekarang ni jadi pelik. Kejap panas, kejap hujan lebat. Sekarang ni kan dah tahu. So, jaga diri dan stay alert dengan info Met Malaysia. Dapat something?